Hai guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Penuh dengan cheese ni, tak kau nampak tak? Mon Mukbang Channel, dung-dung-dung. Apa kata affordable? Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dugu-dugu-du. So siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak buat video apa? Hari ni aku nak buat video mukbang berkaitan dengan makanan yang viral dekat TikTok, iaitu jagung rebus dan jagung bakar. So ada dua lah. Ni dia, kita ada jagung bakar and satu lagi ada jagung rebus. Memang benda ni sangat viral dekat TikTok aku and selalu keluar dekat FYP aku. And harga dia sangat murah. Satu batang ni harga dia RM4.90 je. So aku dah borong lah semua. Aku nak try makan, sedap tak sedap. So kalau korang nak beli, macam biasa aku akan sediakan beg kuning. Kalau korang nak try, bolehlah beli dekat beg kuning aku. So tak perlu tak masa lagi, jom kita try makan produk jagung ni. So sekarang kita akan try makan produk jagung yang dibakar terlebih dahulu. So ni dia rebung pula. Ini dia jagung rebus yang dah dibakar. Apa ayat lagu ni? So ni ialah jagung yang telah dibakar. So tak perlu tak masa lagi, jom kita try makan jagung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. So jom try makan jagung rebus ni. Sorry. Jom kita try makan jagung bakar ni. Sedap juga. Bagi aku, benda ni walaupun dia produk instant, tapi bila kau makan memang sangat sedap. Ni kau dah beli ni pagi belum pergi kerja bolehlah makan. Sangat mudah lah orang kata. So aku dah habis lah jagung bakar. Memang sangat sedap bagi aku. Produk GD2 ni memang sangat okey lah bagi aku. Sebab kalau kau nak makan, waktu tu korang malas nak masak ke apa, memang produk ni sangat sesuai lah. Mudahkan untuk korang makan. And dia boleh mengenyangkan juga. Kita nak rasa jagung rebus pula macam ni, sedap ke tak. So ni dia, kita nak try produk rebus. Produk rebus pula, produk jagung rebus. Selalu kan kalau kita nak beli jagung, kita beli kat pasar malam kan. Sekarang dekat online pun dah ada dah. So try pula jagung rebus. Bismillah. Jagung rebus ni pun sedap juga. Cuma ada beza lah. Kalau akan makan jagung bakar, dia akan rasa macam masin-masin sikit. Kalau yang ni kau rasa manis. So kalau makan dah produk jagung ni, ada jagung bakar, ada jagung rebus. Kedua-dua memang sangat sedap. Kalau korang suka macam masin-masin sikit, korang boleh makan jagung bakar ni. Kalau macam nak manis-manis gitu, boleh try makan jagung rebus. Kedua-dua sangat sedap and murah. Satu batang harga RM4.90 je. Berbaloi. Kalau korang beli satu memang rugilah sebab memang kedua-dua sangat sedap. So kalau korang nak beli, kena tekan beg kuning tu, beli kedua-duanya. Jagung rebus, jagung bakar. So memang sangat sedap lah. Sebab satu lagi, kalau korang beli benda ni, korang boleh simpan lama lah. So kalau kau nak makan nanti, boleh simpan. Nak makan lusa boleh simpan lagi. So kalau macam kau nak makan apa panas, bolehlah orang kata rendam ke atau rebus dekat air panas. So orang kata barulah sedap kalau makan apa panas.
sekuasa cakap ni je korang tak benda hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku dan share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan.